Maka segala yang sudah berlaku itu kehendak Allah. Apakah kita nak membantah kehendak Allah? Adakah kita tak berpuas hati dengan kehendak Allah? Adakah kita tak boleh menerima kehendak Allah? Maka kalau tak nak bantah, nak terima, tak nak terima, pergi cari Tuhan lain. Itu bahasa kasar. Bila mana kita belajar tauhid, ini dia jawapan. Kadang-kadang hidup ni sebenarnya Allah nak ajar kita dengan dia. Engkau hamba aku kan dia. Akui tak? Ya, akui. Aku Tuhan kau yang mencipta engkau. Akui tak? Ya, kita akui dan imani dan yakini. Namanya akidah, i'tiqad, pegangan. Maka inilah yang aku nak pada diri kamu. Kamu terima tak? Terima tak terima, itulah kehidupan yang kita tetap lalui. Kalau kita tak terima, itu juga kita pun. Adakah kalau kita tak terima, Allah tukar balik kita ada ayah, ada mak? Kalau yatim tu yatim lah. Nak cakap macam mana? Habis macam mana nak buat? Nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, terima. Atau dalam bahasa Arab disebut redha. Tapi dengan redha inilah Allah bagi kita faham sepan. Oh patutlah Allah bagi kita macam ni. Yang ni patut Allah bagi jawapan, Allah bagi jawapan.